Hi gang, welcome back to my channel Subscriber Story. Okay, hari ni aku nak unboxing. Hari ni aku nak unboxing satu paket ni. Tengok ni dia tulis dekat box, hati-hati paket isi kaca, wajib video unboxing. Untuk memastikan barang ni lah, kalau rosak boleh return. Okay, jom tengok aku unboxing barang ni. So tujuan seller bagi tahu suruh unboxing dulu, videokan video unboxing untuk memastikan kalau kata betul barang tu rosak semasa dalam kotak, dia akan terima lah untuk urusan return tu. Tapi kalau tak ada bukti yang barang tu rosak dalam kotak, so dia tak terima lah. So aku ikutlah. So aku buat video unboxing untuk memastikan barang ni selamat dan tak pecah. Okay, ini adalah lampu belakang kereta Proton E3. Okay, barang ni shipping dari Indonesia, Jakarta. Di mana kat sana kereta ni memang banyak lah orang pakai kat sana. So dekat Malaysia ni kurang orang pakai, aku je pakai kot. Ada orang pakai tapi tak ramai. So barang dia okey, lampu dia nice, tak ada rosak. Okey, lampu aku ni dia terkena serpihan batu, batu ke simen ke besi tak ingat dah. Tapi dia pecah lah lampu dia. So cara buka dia senang je nak ganti. Buka dua skru ni, aku guna spanner dekat kedai RM2 je. So buka dua skru ni dan terus boleh cabut lah lampu belakang ni. Okay, kalau korang tak pasti nak buka macam mana lampu ni, korang kena tengok fizikal yang baru tu macam mana. Okay, dekat yang baru ni tengok ada dua lock ni kat sini. Sama ada nak tarik ke luar ataupun nak tarik ke belakang. Sama ada dua tu. Okay, tengok mana satu. Yang penting kita tahu ada dua lock dekat yang baru ni. Dekat yang lama pun samalah, ada dua lock juga. So macam kita tengok, ni cara dia. Sebabkan yang putih tu dah melekat dekat body, so lampu ni kita tarik ke belakang. Okey, kemudian dekat lampu belakang ni ada 3 plug untuk ni. Cara buka dia pulas je. Pulas dan tarik je. Pulas, tarik keluar. Semua sama je cara dia. Lampu signal, lampu reverse dan lampu brake. 3 ni. Kemudian wire ni dia lock dalam plastik ni, just buka je lock dia. Kemudian dah boleh cabut dah lampu belakang. Sangat-sangat mudah kan, tak payah hantar kedai, korang buat sendiri je. Kemudian ambil lampu baru. Okey, sebelum tu ada ni penutup kertas ni, selotip ni dekat lubang lampu ni. Memang safety lah, bagus seller ni. Ni kalau korang nak beli lampu ni, aku ada letak link dekat description. Okey, disebabkan apa dia punya ni lock putih ni ada dekat body, so tak payah pakai dekat lampu. So just lock in je. Tolak daripada belakang, tolak ke depan. Okey, dah masuk. Ketatkan balik skru 2 tadi. Okey, dah siap. Sangat-sangat mudah untuk ganti lampu belakang Proton E3. Kemudian bukalah plastik dia ni. Ingat tu. Nice. Okey gang, thanks for watching. Jangan lupa like, comment and subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.